Cek, 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 itulah bunyi cicak. Cek, 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 maka jawab ibu cicak. Bunyi cok, cek. Halo dan assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. So hari ini setelah sekian lama saya bercuti, itu saya dah cakap ah. Tak payah cakap ah. So hari ini saya akan main game Car Simulator 2 lagi bersama adik saya yang telah kembali. Ush, dia dah bersuara. So hari ni kita nak buat satu video kereta GTR. GTR apa? Paul Walker Fast and Furious. Fast and Furious. Buat macam ni lah Fawaz nanti. Tak tahu. Aku tolong buatkan lah. Dengar. Nah. Okay guys, so tanpa melengahkan lagi masa, tanpa basa-basi, jomlah kita main sekarang. So inilah kereta GTR yang kita akan buat hari ni. Tapi Fawaz guna GTR baru ni. Saya guna GTR lama yang Paul yang Fast and Furious pakai ya. Gila guys. So let's go start. Okay guys, so inilah GTR dia yang kita akan buat konten. Tapi Fawaz guna yang ni. Saya guna yang lama. So let's go. Let's go guys. Tak payah tukar. Sport rim. Kan nak tukar. Ikut kau lah nak apa, tukar sport rim ke tak nak ke. So tak silap aku kedai dia dekat mana dengan light ni lagi. Sebab laju sangat. Terbang. Allah terbang ni. Aku bawa macam orang gila. So janganlah tiru aksi ini di real life. Sebab apa? Ini hanya game je. Kau nak laju ke, kau nak langgar benda ke, tak apa. Ini kalau kat real life, penjara lah. Kau duduklah dalam penjara tu. So dekat sini. Okey, jom masuk kita tengok. Ya, ini GTR dia. So ada banyak lagi kereta lain. Mungkin saya akan buat konten untuk kereta-kereta yang terpilih ni lah. Kot. Baik aku review semua kereta. Tak ada. So inilah Nissan GTR dia. Kita tengok dulu detail dia. Waduh, enjin dia agak detail juga. Tapi dekat bawah tu dia pakai gambar je. Baba. Okay, so ni dalam dia. Ya, ini dalam dia guys. Ya, ini pintu dia, design dia. Okay, so ini bonnet dia. Bonnet dia agak luas sikit walaupun kereta sport. So kita beli sekarang. Let's go. Okay guys, so let's go, kita pergi upgrade sekarang jadi macam GTR Paul Walker yang tadi. So saya fast forward pergi ke tu dealer shop je. Okay guys, so kita dah nak sampai ke servis ataupun tempat upgrade. So saya akan stop, bukan fast forward sebab nanti lambat. So ciao, gerak lepas projek saya akan buat gila-gila punya. Ciao. Cepatnya, sabar lu. Okay, so saya akan stop. Bye. A few moments later. Okay guys, so kita dah custom kita punya kereta GTR. So let's go, kita pergi jumpa Fawaz guys. Sorry agak lag sikit. Memang lag sungguh. Sekejap guys. Okay guys, so sekarang ni kita dah masuk multiplayer. So inilah Fawaz guys. Lama tak tengok Fawaz. Lag guys. So ini kita kat. So hari ni kita akan pergi drag dulu. Oh, yang benda lepas tu kita main drift. Nak tengok old ke new yang better, baru ke atau yang lama better. Allah Akbar. Weh,
Weh, cepatlah Fawaz. Je. Mari jom kita drag. Ni sementara tak ada orang ni, jom. Kau ada orang? Biarlah. Uish, apa tu? Guys, ni kereta apa guys? Nissan GTR, bye. Tak payah langgar lah Fawaz. Ready. Okay, ready. Okay, kita tengok siapa paling laju. GTR ni tak payah layan tau. Kita macam kita race kita dua je. Agak lambat je. Saya akan fast forward jap. Hai. Sibuk ah. Okay, GTR lama. Go. GTR lama. Ready. Aku old better guys. Saya dah kata old better. Kau nak restart? Okay, kita lawan kita dua. Okay, jom. Kenapa tu? Macam accident je. Kita race balik. Kita drag balik. Nak tengok kau puas hati tak? Cepatlah. Oh no, ada Supra guys. Oh shoot. Jangan cepatlah. Okay, Supra ni jangan layan je lah. Jangan layan dia. Kita macam kita race kita dua je. Okay, tengok siapa sampai dulu. Aku rasa aku laju. Nampaknya yang lama lagi lebih better daripada baru. Okay. Kita tengok siapa akan sampai dulu. 8, 7, 6. Okay, come on. Okay, go. Mana boleh pakai nitro? Mana boleh kau pakai nitro? Kau pakai nitro tak acik. Restart. Tak puas hati. Okey, kali ni kita dua pakai nitro. Yeay, McLaren ni. Restart. Allah. Kita mana pula ni? Kacau lah. Cepat. Ni last kita pakai nitro. Kita standby nitro. Kita buat full. Okay. Come on. Cepat sikit. Kereta ni biarlah. Kita slow. Tak tahu doh. Okay. Come on. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Ngeng. Okay, 3. Okay. Go. Memanglah kau pakai nitro. Nitro kau lagi power. Memang. Sekali lagi. Restart. Tak payah pakai nitro kali ni. Aku licin. Aku licin. Restart. Lepas tu kita mainlah. Nak main kita. Lepas tu mainlah drift ke. Tu ke. Ni ke. Okay, cepat. Kali ni tak pakai nitro. Kalau pakai nitro, siap kau. Come on. Ready lah, cepat. Patutlah lambat. Tak payah halang lah. Lambo ni pun satu. Tak payah ikut. Show lah Lambo ni. Laju. Ya? Ya. Sebab aku pakai nitro. Tak. Aku dah grab semua. Come on. Bahasa Inggeris, bahasa Korea, bahasa Cina semua ada lagi keluar. Okay. Tak payah pakai nitro Okay.
Memanglah kau laju. Go. Okay, siapa? Apa? Slow siap lampu tu. Baba. Gini aku menang. Tengok. Yes. Nampaknya yang lama lagi better daripada yang baru. Jom main race. Okey, jom. Ada satu tempat, jom. Kau follow je aku. Tak pun kita main drift kat sini, jap. Weh. Ni kita main drift kat sini. Kan ni drift kan? Okay, kita try. Jadi mana? Tak tahu tu. Sabarlah. Sabar. Saya aku berhenti. Aku nampak tayar kau tak berhenti, Fawaz. Aku nampak aku kat situ. Tayar tak berhenti. On drift. Seingat aku ada jalan. Asal tak keluar jalan ni? Ke tunggu habis masa baru dia nak keluar jalan? Oh, baru keluar. Aduh. Okay, kita kena drift betul-betul. Jangan, ini bukan race tau. Kita drift sama-sama. Ni kita drift sama-sama. Ni dah. Salah. Salah. Putih. Asal je ni. Kita tak pandai weh. Wow. Nice. Okay. Bapa Nice. Fawaz jadi duk. Break. Weh, bukan race. Tunggu aku. Apa laku? Wow. Aku buat 360 guys. Wow. Nice guys. Wow, Aku kat mana duk? Weh, perfect. Asal aku berhenti ni? Ya Allah, payahnya drift kat sini guys. Kita drift kat tempat lain lah. Ni aku rasa ni untuk orang pro je. Kita tak pandai drift, tak payah. Ya Allah, bila nak habis ni? Apa payah ni? Kau tahu aku punya. Apa asal aku ni? Lag gila ke? Ketak. Tak nampak sebab malam, sumpah tak nampak. Aku nampak lah. Oh, patutlah. Baru nampak. Oh. Kita drift tempat lain apa jadi? Ya, serabut aku. Tak payahlah. Kita tutuplah drift dulu. Kita cari tempat lain. So guys, saya akan fast forward sebab saya nak cari tempat drift tu. Saya tahu. So, ciao. Okay guys, so kita dah sampai. Tapi Fawaz pula problem. Dia suka laju sehingga masuk laut. Memang mantap. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Sekarang dia tak tahu kenapa ni. Nampaknya dia kena disconnect. Itulah kau. Dah penuh ni. Cepat sikit kan nanti orang lain masuk kan. Lag sangat dah phone kau ni. Sebab benda bergerak ni punya pasal. Sekejap guys. 2,000 years later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Okay guys, so Fawaz ada balik setelah dia lama sangat sebabnya masuk laut. Itulah masuk laut sangat. Surah tadi. Siapa suruh masuk laut? Sebab boleh. Mantap panas kan? Ni lah jalan dia. Okay, jom.
Kita main drift secara bebas. Kita praktis lah. Paul Walker guys. Hai. Apa benda ni? Itu aku pandai tau. Kau pun ke laut. Kau pun ke laut. Oh, asal ni. Okey. Dapat momentum tak dapat. Asal bila kau nak salah ya. Pok terus tak jadi. Lag adalah pengacau. Ya guys, lag adalah pengacau kita untuk membuat video guys. Mana kau? Aku buat 360 daripada tak adil je ni. Apa cepat sangat malam ni? Okey. Tolonglah janganlah. Aku nak drift ni. Okey, go. Go. Ui, jadi dua sumpah. Wede. Tak jadi. Terkeluar daripada trap. Weh, sini ada Supra baru, Supra lama, GTA lama, GTA baru. Bapak ah. Weh, mana kau? Aku terkeluar daripada track ni. Aku tak ujung dulu. Okey, kita drift dekat selekoh tajam. Wede. Weh, aku kat ujung. Wede. Ya, tahu. Aku nampak kau. Nak terbang Botoknya. Allah. Okey guys, saya nak stop sekejap. Okey guys, so phone saya dah habis charge. So kita sambung lah. Main. Okey. Apa? Oi, bot. Bapak Fawaz kat belakang guys. Kenapa Fawaz? Weh, ada tu lah yang naik atas. Weh, deh. Aku power tadi. Aku baru praktis. Kesian dia. Guys, tengok Fawaz guys. Itulah nak terbang. Tolong. Yelah. Takut. Itulah siapa suruh. Macam apa lagi? Ya. Okay dah. Jom main yang hijau. Jap. Okey, jom. Ni main yang hijau ni. Itu race. Nak race ke? Okey. Race kejap je Lepas tu kita nak main drift lagi. Kita nak test drift dia guys. Sebab JDM kan suka drift. Kan guys. Okay, so come on. Asal lambat sangat ni. Apa ni? Okay. Okay, 13, 12. Asal kau kat belakang aku dok? Cepatlah. Okay.
Power dekat belakang aku. Kita gerak dulu Papa Roger. Sambil kita drift. Wey, main tipu. Apa main tipu? Wey, dek. Tak. Okay, sambil kita main drift. Ni tempat luas. Okay, so kita... Apa main tipu pula? Betul lah aku main. Hilang. Wey, Allah. Aku tebak Allah. Kita accident. Allahu Akbar. Okay. Ni depan ni corner. Kita drift sikit. Allah. Tak jadi nak drift. Tolong. Okay, sambung. Tunggu. Bye. Weh, tunggu. Okay. Ya. Tolong. Kau kat ni. Aku tengah 360. Dah. Nampaknya tak ada chance. Kita tak perlu drift, guys. Nampak kan? Kau dah kat bukit sana. Bye. Weh, tunggu. Kenapa? Weh, guys, kereta saya problem, guys. Tengok ni, guys. Kereta saya problem, guys. Kau ni. Guys, kereta saya problem, guys. Undur. Okay, kita race. Okay. Betul. Ya, set. Lagi. Okay, ya. Lagi. Dah. Okay. Set. Awak dah. Ya, nak adjust. Okay, dah. Guys, tahan saya dah mana? Okay. Lambat. Ijat. Lupa. Sabar. Sorry, aku susah nak drift tadi. Kereta ni payah nak drift. Jom lompat. Lompat. Ni. Oh. Bukan kat situ. Aku tahu kat ni. Sini. Dah terlompat. Weh, dah nak malam buka lampu. Tunggu aku. Senyap lah sikit. Okay. Perform. Alah. Terlalu laju, terlajak. Kan ada bandar baru kan. Jom kita explore. Sabar dulu. Tu next video. Lega kita. Okay. Ay, susahnya nak drift dalam game ni, guys. Okay. Masa kita lepas tu. Buat. Payah, sumpah nak. Payah gila nak drift dekat dalam game ni. Senang je. Aku rasa kereta ni terlalu drift lah. Dia terlalu drift sangat, guys. Ada.
Udah. Okey. Tak, masalahnya dia suka keluar daripada track. Udah. Memang boleh drift tapi Jeep mana ni? Langgang. okey. Kau kat mana? Okey, aku perform sikit. Kau kat mana? Weh, kau kat mana? Tunggu aku. Weh. Wow. Okey, perform sikit. Wow, weh aku jadi. Weh, tengok ni. Weh, keluar. Weh. Ke laut tu, ke laut Dah lah. tu. Daripada tadi kita main drift. So, kita keluar. Sebab saya nak end. Tunggu. Okey. Payah moket. Mana Fawas? Sabar. Aku senang meluncur. Oh, mana? Kat ni. Okey, jom kita pergi ambil gambar. Kita buat thumbnail lah. Ikut aku. Okey, kita buat thumbnail depan rumah. Oi. Oi, Tu dia terlanggar. tak payah. Ni kita undur sengit. Tepi sikit. Apa benda kereta ni? Dah lampu merah. Sekejap. Okey. Okey. Cepatlah. Okey. Itu gelap. Kau boleh buat. Ya, aku Kau tahu. nyala sikit. Tak. Sama je. So, Awas punya tu mengganggu lah, tapi tak apalah. Apa? Tu. Kau tu hilang lah sensor. Boleh? Tak boleh ke? Tak tahu lah. Sekejap nak adjust sikit. Belakang dia hampir sama. Gelap betul kita kau. Okay guys, so sampai di sini saja video kita pada hari ni. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni. So, Assalamualaikum. Ciao, gerak lu Papa Roger. Bye.